Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali dalam channel Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya, berdabdu, let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Hari ni, video review. Review apa? Benda ni. Salai makmur daging perisa asli. Kalau kau tengok dia punya gambar dia, pernah tak kau lalu dekat mall kan, ada satu kedai Cina tu, yang dia jual daging salai bertingkat-tingkat, dekat situ dia tulis non halal. Dah macam daging tu dah rupa dia, tapi aku percaya ni bukan lah. Tapi jangan risaulah, sebab dia ada, sekejap aku tunjuk, dia ada logo halal Jakim dekat situ. Okey, jadi memang selamat dimakan lah. Aku letak beg kuning dekat situ, nanti korang boleh beli sendiri. Dan katanya benda ni viral. Aku tak tahu lah viral ke benda ni. So jom kita rasa. Aku nak rasa dulu. Aku ada dua dekat sini. Satu yang perisa asli, satu lagi perisa pedas. Jom kita rasa. Wih, nampak rupa ni macam serba salah nak makan. Tapi insyaAllah lah ada logo halal kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia buat macam ni lah. Oh, ni apa ni? Retort ke apa benda ni kan? Dia buat skeping macam ni. Okay, skeping macam ni lah. Okay, so kita nak buka benda ni. Ni daging perisa asli. Oh, dia ada banyak perisa juga. Ada perisa asli, pedas, lada hitam, daging. Jadi ni daging, dia ada ayam juga. Buka Ini dia. Itu rupa dia guys. Betul lah, memang rupa dia tu lah. Boleh tak aku stop bayangkan benda tu? Sebab aku selalu jumpa dekat mall apa semua tu, nampak menyelerakan. Kita cuba Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia rasa daging lah. Apa kau expect? Rasa belalang. Flavor wise aku rasa aku lagi suka rasa daging yang orang grill, yang bila gigit ada juicy. Jadi dia tak rasa juicy sangat bagi aku lah. Takkan aku, suka hati aku nak cakap apa. Tapi dia lembut. Cuma dia tak tahu lah, ni bukan selera aku kot. Tapi boleh lah, kalau korang nak try, pergi lah beli. Kita test pula yang perisa pedas punya. Tadi lupa aku nak ambil bau sikit. Bau daging lah. Ni perisa pedasnya. Sampai situ dia tulis apa? Perisa pedas asli. Okay, jom kita buka. Bismillah. Bau dulu Bau sama. Tarik. Okey, ini rupa dia. Rupa macam sama. Tapi mungkin dia merah sikit kot. Nampak dia macam beza kan? Macam merah sikit Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Rasa pedas, tapi dari segi flavor dia macam sama je. Samalah. Tapi boleh lah. Tengok sikit dia punya meal recommendation, cadangan hidangan. Dimakan begitu saja. Dimakan bersama roti putih dan keju, lauk tambahan untuk nasi campur bubur, ramuan tambahan dalam nasi goreng. Yang ni aku setuju lah. Aku rasa kalau tambah dalam nasi goreng, maybe lagi sedap. Nak tambah dalam bubur kan. Tapi nak makan begitu saja, macam nak ngunyah-ngunyah. Macam kalau kat US tu ada beef jerky kan, macam tak apa-apa nak kena je. Aku tak tahu lah, ini tekan aku babe. So kalau korang nak rasa sendiri, bolehlah pergi beli dekat beg kuning dekat situ bawah tu kan. Tapi cuma dia membuat aku terbayang-bayang tau. Ini ke rasa yang dekat mall yang jual dalam kaca tu kan, yang non halal. Ini ke rasa dia? Aku tak tahu. Wallahu alam, aku tak pernah rasa. Mungkin kepada non muslim, Chinese yang selalu beli juga yang jenis yang oink-oink punya tu kan, korang boleh lah beli yang ni. Boleh tengok, buat video tengok. Boleh tag aku juga. Tengok rasa dia sama ke tak dengan yang versi korang tu lah. Pergi lah, try, sokong. Peniaga daripada Malaysia. Dikilangkan, diedarkan oleh SPN Makmur. Kalau kau suka dengan video ni, bolehlah share
Kalau ada sebarang komen, boleh komen kat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudah urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Janganlah bayangkan.